Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Nur Suria binti Abdul Talib selaku pensyarah pengurusan kokurikulum MPU 2071. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Estatika, Nur Anis Sabrina dan Ahmad Hakim akan membentangkan kertas cadangan program perkemahan unit beruniform tunas kadet remaja sekolah TKRS. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk melahirkan kualiti terbaik murid dalam pengurusan. Seterusnya, memberi input dan pengetahuan tentang pengurusan perkemahan secara sistematik. Selain itu, bertujuan meningkatkan pemahaman murid tentang kemahiran komunikasi, kebudayaan dan aktiviti khidmat komuniti. Objektif program ini adalah untuk mengadaptasi kemahiran, elemen kepimpinan dan tanggungjawab serta interaksi sosial dalam pengurusan, pentadbiran, pelaksanaan aktiviti perkemahan unit beruniform. Kedua adalah untuk mengaplikasikan pengurusan perkemahan unit beruniform dari aspek perancangan, pelaksanaan, penilaian dan kepimpinan. Dan yang ketiga adalah untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran asas pengurusan kokurikulum unit beruniform tunas kadet remaja sekolah. Program ini dijalankan oleh unit kokurikulum tunas kadet remaja sekolah TKRS. Program ini menyasarkan selama 60 orang murid yang terdiri daripada murid tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Program ini akan dijalankan di tapak perkemahan Pusat Kokurikulum Jerantut Pahang. Baiklah, beralih kepada bahagian penting dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu program iaitu implikasi kewangan. Seperti mana program yang akan dilaksanakan dan dijalankan oleh Sekolah Kebangsaan Suriraya ini iaitu perkemahan Badan Unit Beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS. Peruntukan sekolah diberi sebanyak RM4,000 manakala daripada Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG berjumlah sebanyak RM2,300. Daripada jumlah peruntukan sekolah dan juga PIBG Persatuan Ibu Bapa Guru telah dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk memenuhi keperluan dan kehendak sepanjang melaksanakan program aktiviti perkemahan ini. Yang pertama terdiri daripada makanan, kedua pengangkutan, yang ketiga cenderamata, yang keempat hamper dan juga yang kelima adalah kelengkapan untuk aktiviti memasak ketika berada di tapak perkemahan. Anggaran perbelanjaan bagi pengangkutan hanya 2 buah bas sahaja yang akan digunakan untuk membawa pelajar ke tapak perkemahan dan juga membawa pulang semula ke sekolah pada hari terakhir aktiviti perkemahan. Jadi, 2 buah bas ini dianggarkan berjumlah sebanyak RM2,400 dan RM1,200 untuk 1 buah bas. Peruntukan kewangan daripada sekolah dan juga PIBG juga telah dibahagikan kepada bahagian cenderamata dan juga hamper. Jika dilihat pada bahagian cenderamata, peruntukan diberi sebanyak RM300 untuk 6 set cenderamata di mana satu set itu berjumlah RM50. Manakala bahagian hamper pula diperuntukkan sebanyak RM270 untuk 9 set didarabkan dengan RM30 bagi satu set. 9 set itu dibahagikan pula kepada 3 jenis pertandingan yang akan diadakan pada perkemahan Badan Unit Beruniform TKRS ini iaitu pertandingan masakan rimba, pertandingan eksploris dan juga pertandingan malam kebudayaan. Ketiga-tiga pertandingan ini akan diberikan kepada juara, naib juara dan juga tempat ketiga. Tidak lupa juga
peruntukan sekolah dan juga PIBG telah diberi kepada bahagian kelengkapan aktiviti memasak, di mana bahan-bahan dan barang-barang yang diperlukan dalam senarai aktiviti memasak ini akan digunakan oleh murid-murid ketika mereka berada di tapak perkhemahan unit beruniform nanti, dan berdasarkan daripada senarai ini juga sesuai untuk mereka gunakan dalam pertandingan aktiviti masakan rimba. Memandangkan seramai 60 orang murid yang akan menyertai aktiviti masakan rimba dan perkhemahan unit beruniform ini, jadi anggaran jumlah untuk kelengkapan aktiviti memasak ini adalah selari dan sejajar dengan anggaran perbelanjaan aktiviti dan juga jumlah murid. Jika dilihat dalam senarai, hanya 4 bahan dan barang sahaja yang diperlukan, iaitu beras, sardin, telur dan juga minyak masak, di mana beras hanya 11 paket yang akan digunakan dengan jumlah RM55. Tin sardin yang akan digunakan sebanyak 30 tin dan RM10 untuk setiap satu tin. Manakala telur pula berjumlah RM150 untuk 10 papan, dan yang terakhir semestinya minyak masak, di mana sebanyak 2 botol iaitu 5 kg sahaja yang akan digunakan dengan jumlah sebanyak RM60. Paling penting adalah anggaran perbelanjaan makanan, di mana makanan yang akan diberikan kepada murid-murid sepanjang mereka berada di tapak perkhemahan selama 3 hari 2 malam ini akan diselarikan menunya dengan anggaran perbelanjaan yang telah diberikan, di mana waktu mereka diberi makan iaitu pada sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan juga makan malam. Oleh itu, anggaran jumlah perbelanjaan makanan ini iaitu sebanyak RM2,760 telah diselaraskan dan diselarikan dengan waktu dan juga menu yang sesuai, seperti yang dapat dilihat pada jadual ini, iaitu untuk sarapan pagi, Milo panas dan juga bihun goreng akan disediakan kepada murid-murid selama 3 hari, iaitu hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Manakala untuk tengah hari pula, menu nasi putih dan juga ayam masak kicap, ayam masak merah dan juga nasi tomato akan disediakan kepada murid-murid mengikut kepada anggaran perbelanjaan yang telah ditetapkan. Untuk minum petang pula, teh O dan juga biskut, manakala waktu makan malam pula iaitu ais kosong dan juga nasi goreng ataupun bihun goreng. Ini pula adalah ringkasan kewangan perkhemahan badan unit beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah daripada jadual yang telah dibentangkan pada paparan slide sebelumnya. Baiklah, memandangkan aktiviti program perkhemahan ini dijalankan selama 3 hari 2 malam, berikut merupakan atur cara untuk hari pertama yang akan bermula pada waktu 8 pagi untuk sesi pendaftaran dan juga pengurusan tapak perkhemahan, dan diikuti pula dengan minum pagi pada 10.30 pagi dan aktiviti pembelajaran kraf perkhemahan selama 2 jam iaitu pada 11 hingga 1 tengah hari. Pada 1 tengah hari, murid-murid akan diberi makan tengah hari dan juga pengurusan diri seperti solat zuhur berjemaah dan rehat selama beberapa minit. Dan diikuti pula dengan aktiviti seterusnya pada 2.30 petang, iaitu untuk membina kembali aktiviti kraft perkhemahan bersambung dengan aktiviti yang diadakan pada jam 11 pagi tadi. Setelah selesai itu, murid-murid akan diberi untuk minum petang pada jam 4.30 petang dan juga solat asar berjemaah.
Disambung pula dengan aktiviti sama dengan kraft perkemahan pada jam 5 petang sehingga 7 malam, iaitu membina kraft perkemahan ini berlangsung selama 2 jam. Dan pada pukul 7 malam, makan dan juga pengurusan diri, di mana solat zuhur berjemaah, murid-murid akan diminta untuk mandi dan juga membersihkan diri untuk aktiviti malam yang berikutnya, iaitu aktiviti ikatan tali pada jam 9 malam selama 2 jam, iaitu sehingga jam 11 malam. Dan pada jam 11 malam, murid-murid akan diminta untuk merehatkan diri untuk aktiviti seterusnya pada esok hari. Diikuti pula dengan atur cara pada hari kedua, iaitu bermula seawal jam 5 pagi dengan aktiviti solat subuh secara berjemaah dan juga pengurusan diri, di mana murid-murid akan bersiap sedia untuk aktiviti berikutnya, iaitu kecergasan diri dan sarapan pagi, dan juga diselitkan dengan aktiviti senam aerobik pada jam 7 pagi dengan bersama-sama guru-guru penasihat dan juga AJK yang terlibat. Pada jam 8.30 pagi, murid-murid akan diminta untuk mengemas kemah masing-masing, dan juga pemeriksaan pagi akan dilakukan kepada setiap kemah untuk diberi penilaian dan juga markah oleh juri-juri ataupun guru-guru yang bertugas. Pada jam 10 pagi, murid-murid akan diminum pagi seperti TO ataupun bihun goreng. Dan pada 11 pagi, aktiviti pertama akan bermula, iaitu asas kawat kaki yang akan berlangsung selama 2 jam sehingga 1 tengah hari. Dan pada waktu 1 tengah hari itu, murid-murid akan diberi masa untuk berehat dan juga pengurusan diri seperti solat zuhur. Pada aktiviti seterusnya, iaitu pertandingan Exploris, akan dijalankan pada jam 2.30 petang sehingga 4.30 petang. Dan diikuti pula dengan aktiviti pada 5 petang, iaitu pengurusan kendiri sehingga jam 6.30 petang. Dan pada 6.30 petang pula, murid-murid akan diminta untuk makan dan juga pengurusan diri untuk aktiviti malam yang berikutnya, iaitu malam kebudayaan pada jam 9 malam. Atur cara pada hari ketiga, iaitu hari terakhir aktiviti perkemahan unit beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS bermula pada jam 5 pagi seperti biasa, solat subuh berjemaah dan juga pengurusan diri kepada murid-murid dan juga guru-guru untuk mereka melakukan aktiviti seterusnya pada jam 7 pagi, iaitu kecergasan diri, senam aerobik dan juga sarapan pagi yang disediakan iaitu TO dan juga mi goreng. Pada jam 8.30 pagi, aktiviti mengemas kemah dan juga rutin pemeriksaan pagi turut dilaksanakan seperti biasa sehingga jam 9.30 pagi, iaitu aktiviti pengembaraan dan juga masakan rimba yang akan diadakan secara bertanding antara murid dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Dan pada jam 1 tengah hari, murid-murid dan juga guru-guru akan diminta untuk berehat sebentar dan juga solat zuhur secara berjemaah sehingga jam 2.30 petang, iaitu majlis penutup dan penyampaian hadiah diadakan oleh guru-guru penasihat dan juga guru-guru penasihat tertinggi, disampaikan kepada murid-murid yang menerima hadiah melalui aktiviti ataupun pertandingan yang diadakan sepanjang perkemahan unit beruniform ini diadakan selama 3 hari 2 malam. Dan pada jam 5 petang pula, pergerakan pulang para pelajar ke sekolah dengan menaiki bas yang telah disediakan. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada pembentukan jawatan kuasa dalam kalangan murid. Seperti yang dipaparkan dalam paparan di hadapan,
Terdapat beberapa jawatan utama bagi perkhemahan ini, antaranya ialah pengerusi yang bertanggungjawab untuk memimpin dan menyelaras keseluruhan perancangan aktiviti. Seterusnya adalah naib pengerusi bagi membantu pengerusi serta menggantikan tugas beliau sekiranya perlu. Setiausaha bagi menguruskan segala urusan surat menyurat, minit mesyuarat dan dokumentasi. Bendahari pula bertanggungjawab untuk menguruskan keuangan dan perbelanjaan. Seterusnya adalah AJK Makanan bagi menguruskan penyediaan serta pengagihan makanan peserta. AJK Pengangkutan dan Keselamatan bagi memastikan urusan pergerakan serta keselamatan peserta sentiasa terjamin. Dan akhir sekali, ahli jawatan kuasa keceriaan yang bertanggungjawab untuk menceriakan kawasan perkhemahan dan suasana program. Pembentukan jawatan kuasa dalam kalangan murid ini adalah bagi membentuk pemahaman murid tentang kepimpinan, terutamanya dalam pelaksanaan program, dan perkara ini secara tidak langsung membantu dalam memastikan kelancaran program. Seterusnya adalah bagi jawatan kuasa dalam kalangan guru. Jawatan kuasa ini berperanan penting dalam memastikan pengurusan perkhemahan berjalan dengan teratur dan selamat. Jawatan kuasa ini terdiri daripada penasihat, pembantu penasihat dan pembantu bagi aktiviti dan program sepanjang perkhemahan dilaksanakan. Setiap guru yang dilantik akan diberikan tugasan khusus seperti menyelaras aktiviti, memantau keselamatan, menguruskan keselamatan dan kebajikan murid serta kawalan disiplin dan dokumentasi program. Seterusnya kita beralih kepada jawatan kuasa induk. Bagi memastikan perkhemahan ini berjalan secara sistematik, satu jawatan kuasa induk telah dibentuk. Jawatan kuasa induk ini terdiri daripada pengerusi iaitu guru besar sendiri yang berperanan sebagai peneraju utama dan pembuat keputusan. Dan seterusnya ada timbalan pengerusi 1, 2 dan 3 yang membantu pengerusi dalam menguruskan pentadbiran dan pelaksanaan. Penyelaras pula bertanggungjawab untuk menyelaras semua jawatan kuasa agar bergerak seiring dengan perancangan. Seterusnya kita ada setiausaha dan bendahari yang menguruskan dokumentasi rasmi serta keuangan perkhemahan ini. Seterusnya kita ada guru pembimbing, dan guru pembimbing ini berperanan sebagai penasihat utama kepada murid, memantau pelaksanaan aktiviti dan memastikan keselamatan serta membimbing murid dari segi disiplin dan kepimpinan sepanjang perkhemahan berlangsung. Akhir sekali adalah jawatan kuasa pelaksana. Jawatan kuasa pelaksana ini bertanggungjawab untuk melaksanakan program secara langsung di lapangan. Jawatan kuasa pelaksana ini terdiri daripada penasihat yang bertugas untuk memberikan panduan dan nasihat sepanjang program, ketua pasukan untuk mengetuai pelaksanaan aktiviti harian, timbalan ketua pasukan bagi membantu ketua serta mengambil alih tugas sekiranya perlu, dan kita ada setiausaha dan bendahari bagi menguruskan urusan pentadbiran serta keuangan. Selain itu, kita juga ada ahli jawatan kuasa yang telah diberikan tugasan spesifik untuk membantu kelancaran perkhemahan dan membantu segala tugas yang perlu sepanjang perkhemahan berlangsung. Baiklah, seterusnya adalah bahagian rubrik pemakahan dan borang penilaian. Rubrik dan borang penilaian ini adalah dikemukakan adalah bagi memastikan setiap pertandingan atau aktiviti yang dilaksanakan dinilai secara telus. Pertama sekali, bagi acara masakan rimba. Bagi acara ini, beberapa kriteria telah diketengahkan seperti rasa, kreativiti, kebersihan dan kerjasama kumpulan. Kesemua kriteria ini akan dinilai oleh juri berdasarkan borang pemakahan yang telah diberikan dan merujuk kepada rubrik bagi memastikan pemilihan pemenang adalah dilakukan secara telus. Seterusnya adalah rubrik permakahan dan borang penilaian bagi acara malam kebudayaan. Bagi acara ini, beberapa kriteria telah ditetapkan untuk dinilai dan kriteria tersebut adalah seperti persembahan dan keyakinan, kreativiti dan keaslian, penghayatan dan ekspresi, kostum, kerjasama dan pematuhan terhadap masa. Kesemua kriteria ini adalah ditetapkan kerana bersesuaian dengan aktiviti yang memerlukan kreativiti murid dalam melaksanakannya. Borang penilaian juri juga telah disediakan dan borang ini adalah berpandukan kepada kriteria yang telah ditetapkan, dan borang ini juga berfungsi untuk memudahkan proses penilaian oleh juri. Baiklah, akhir sekali adalah rubrik pemakahan dan borang penilaian bagi aktiviti Explores. Aktiviti ini adalah bagi meningkatkan kepimpinan, aspek kerjasama dan disiplin dalam kalangan murid.
Oleh itu, kriteria yang dinilai adalah seperti kerjasama kumpulan, ketepatan masa, penyelesaian masalah, kemahiran fizikal, disiplin dan inovasi oleh setiap murid dalam kumpulan. Semua aspek akan dinilai oleh juri berpandukan rubrik yang telah disediakan menggunakan borang penilaian yang telah ditetapkan. Perkara ini adalah bagi memastikan penilaian dilakukan secara menyeluruh dan bukan berpandukan kepada satu aspek yang tertentu sahaja. Untuk penambahbaikan program ini, diharapkan program ini mendapat kolaborasi antara unit co-curriculum TKRS dan pengakap melalui aktiviti perkhemahan. Seterusnya, adanya pelaksanaan ceramah, latihan dan simulasi ikatan serta simpulan malah diharapkan dapat memupuk nilai profesionalisme yang tinggi dalam kalangan murid melalui aktiviti co-curriculum begini. Malah diharapkan aktiviti begini dapat mampu untuk mengukuhkan semangat sukarelawan, kerja berpasukan dan kepimpinan murid. Selain diharapkan juga menyokong aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu membentuk murid yang seimbang secara holistik. Kesimpulannya, diharapkan kertas kerja ini akan mendapat kelulusan dari pihak sekolah dan sokongan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Hal ini kerana kami percaya bahawa program ini mampu untuk memberi murid pengalaman dan murid dapat menimba ilmu pengetahuan mengenai perkhemahan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan di masa hadapan. Malah kami turut percaya program ini mampu untuk melonjakkan kecemerlangan bidang co-curriculum unit beruniform tunas kadet remaja sekolah. Terima kasih daripada kami.